Assalamualaikum. Kisah kali ni pasal jelmaan rakan sekerja. Kisah ni dikongsikan oleh Shana yang berasal daripada Selangor. Kejadian ni berlaku pada tahun 2023. Setiap perkongsian ada mistiknya. Pada penghujung tahun 2021, Shana ni bekerja di sebuah kedai serba neka 24 jam. Kalau daripada segi shift tu, kadang-kadang kerja siang, kadang-kadang kerja malam. Sepanjang Shana ni bekerja di kedai serba neka tersebut, orang yang paling rapat dengan Shana iaitu si Kak Ita. Bukan bererti Shana ni tak rapat dengan orang lain langsung, rapat juga. Tapi yang paling akrab sekali iaitu dengan Kak Ita. Sebab setiap kali Shana ni kalau ada masalah ke ataupun nak mengadu ke, orang yang paling tepat sekali iaitu dengan Kak Ita. Sebab apa? Kak Ita ni dia jenis memahami. Dan Kak Ita ni juga selalulah bagi pandangan dan juga pendapat. Dan mereka berdua ni pun jaranglah berada di shift yang sama, kerana mereka ni ditugaskan berlainan shift. Sampailah satu hari masa tu tahun 2023, Shana ni dia tengoklah jadual kerja dia, yang mana mereka berdua ni ditugaskan bekerja di shift malam. Jadi sebelum esok ni mereka nak kerja sama, yang si Kak Ita mesej lah dekat si Shana. Ni Shana, hang dengan aku, esok kita kerja malam kan? Kata si Shana, ya kak, kita kerja sama-sama. Hang masuk pukul 8, aku masuk pukul 6. Kata si Kak Ita macam ni Shana, hang esok nak kirim tak dekat kakak Char-Kway-Teow? Kakak nak beli Char-Kway-Teow yang berhampiran dekat rumah kakak ni. Jadi si Shana ni pun dia reply lah balik mesej tersebut. Kata si Shana, boleh lah kak. Lepas tu Kak Ita ni pun dia reply balik, dia kata okey. Keesokan hari, Shana ni dia masuk pukul 6 petang. Bila datang print, yang si Shana ni pun tengoklah dekat floor, kok-kok lah ada barang nak kena top up, ada barang nak kena susun ke. Lepas tu pergi jaga cashier. Masa duk tengah kusyuk buat kerja tu, sedap-sedap yang si Shana ni tengok jam dah menunjukkan 8.30 malam. Jadi si Shana ni tertanya-tanyalah dalam hati ni, mana Kak Ita ni, lambat lagi ke dia ni nak masuk? Shana ni pun dia pergi ambil handphone dia. Lepas tu dia pergi mesej dekat si Kak Ita. Ni Kak Ita, hang lambat lagi ke Kak Ita? Masa si Shana mesej dekat si Kak Ita, cuma ada satu tik je. Lalu si Shana ni pun dia teruskanlah dia buat kerja dia dan sebagainya. Sampailah pukul 9.30 yang si Kak Ita ni barulah sampai ke kedai. Lalu si Kak Ita ni pun masuklah ke store. Bila Shana ni nampak Kak Ita tu masuk ke store, lalu Shana ni pun masuklah store juga. Kak Ita ni dia pakai sweater tau. Bila dia buka je sweater, dekat bahagian lengan tu ada kesan calang, bagaikan macam orang terseret. Lepas tu pula di bahagian muka si Kak Ita juga pun ada kesan seret, cuma tak teruk sangat lah. Yang paling teruk sekali dekat bahagian lengan. Bila si Shana ni nampak kesan terseret tersebut tu, lalu si Shana ni tanyalah dekat si Kak Ita, Kak Ita, hang awaknya Kak Ita? Lalu Kak Ita ni pun dia katalah balik dekat si Shana, aku baru lepas accident Shana. Shana ni tanya lagi dekat si Kak Ita, hang okey ke tak? Kata si Kak Ita, aku adalah rasa terseliu sikit ni dekat bahagian lengan ni. Lalu si Shana ni pun kata balik dekat si Kak Ita, macam ni lah Kak Ita, hang hari ni hang duduk je dalam store ni, tak apalah, hak kerja dalam floor tu biarlah aku buat kerja. Lalu Kak Ita ni pun dia duduklah dekat kursi dalam store tu. Kak Ita ni bagitahu dekat si Shana, Shana, aku minta maaf lah noh, tak beli Char-Kway-Teow. Kata si Shana, macam ni lah kak, yang penting kesihatan hang dulu. Jangan duk fikir pasal makan-makan tu sat lagi lah aku beli dekat kedai mamak nanti. Dah Kak Ita, lah ni hang duduk je dalam store, tak apa aku pergi jaga floor. Jadi yang si Shana ni pun dia buatlah kerja dia. Pergi jaga cashier lah, pergi tengok dekat bahagian barang-barang apa yang perlu di top up. Sampailah pukul 2 yang si Shana ni masuk ke store semula. Lalu bersembang lah dengan si Kak Ita. Sembang punya sembang. Lepas tu yang si Shana ni bagi tahu dekat si Kak Ita, ni kak, aku ingat aku nak pergi beli nasi dekat kedai mamak, hang nak kirim apa-apa tak? Kak Ita ni dia gelingkan kepala tau. Lepas tu yang si Shana ni pun dia katalah dekat si Kak Ita, ni Kak Ita, kalau boleh hang tolong tengok-tengok floor noh, aku nak pergi beli nasi sat. Jadi si Shana ni pun dia keluar daripada kedai serba neka tersebut, pergilah ke kedai mamak.
Shana ni dia beli 2 bungkus makanan dan juga 2 bungkus ayak. Kira senang kata seorang satu lah. Kak Ita satu, Shana satu. Bila dah masuk ke kedai semula, masa tu depa berdua ada di dalam store. Depa mula-mula ni sembang lah, macam mana berlakunya boleh kemalangan tersebut ni. Lalu Kak Ita ni pun dia cakap lah, masa aku nak keluar daripada simpang rumah aku, tiba-tiba ada kereta dia terlanggak aku. Makanan yang lagi satu tu yang Shana beli untuk Kak Ita, Kak Ita ni dia tak makan tau. Si Shana kata, ni Kak Ita makan lah, aku beli kat hang ni Kak Ita. Sakit-sakit juga ni Kak Ita, tapi perut pun kena isi juga. Masa si Shana bercakap sedemikian rupa, yang si Kak Ita ni tiba-tiba rubah topik. Si Kak Ita ni dia cakap macam mana tau, Shana, aku ni nak memohon sangat lah dengan hang. Andai katalah aku ada pernah makan makanan daripada hang ke, ataupun aku ada terminum daripada minuman yang hang bagi dekat aku ke, ataupun hang pernah belanja aku ke, aku minta halal dunia dan akhirat noh. Dekat sini Shana ni dah mula berubah dah muka dia. Pasal apa? Dalam hati si Shana ni dia terfikir macam mana tau, Kak Ita ni buang tebiat ke apa? Lepas tu si Shana ni pun beritahu lah dekat Kak Ita, Kak, kalau nak comparekan aku dengan hang, aku rasa hang lagi banyak belanja aku berbanding aku ni. Kata si Shana lagi, Kak, setiap kali aku belanja orang, Kak, aku tak pernah ingat dah. Bukan pasal apa, aku tak mau ingat apa benda yang aku dah bagi kat orang. Aku anggap benda ni aku halalkan dunia dan akhirat. Bila si Kak Ita dengar apa yang diucapkan oleh si Shana, lalu si Kak Ita ni dia senyum dengan tanda macam gembira sangat tau. Lepas si Shana ni dah habis makan, lalu si Shana ni pun beritahu lah dekat Kak Ita, ni Kak, aku nak pergi jaga floor sat noh. Masa si Shana jaga dekat floor pun bukan ada orang ketika tu. Kalau ada pun jarang lah. Masa Shana duk ada dekat floor, Shana ni dia makin sibuk tau. Bukan sibuk pasal apa, dia duduk sibuk ni lah, tengok barang-barang stok lah. Sampailah pukul 5, bila Shana ni masuk balik ke dalam store, yang si Shana ni tak nampak lagi Kak Ita ada di dalam store tersebut. Mula-mula si Shana ni pergilah ke arah toilet, tapi bila pintu toilet ditolak, yang mana dalam toilet tersebut tu tak ada orang langsung. Dekat sini dah jadi benda pelik dah. Yang si Shana ni mula terfikir, sejak bila pula Kak Ita ni keluar daripada kedai? Sedangkan aku dekat floor je, tak nampak pun dia keluar daripada pintu store tadi. Pukul 5.45 supervisor datang, seorang lelaki. Masa tu supervisor ni masuklah ke dalam store, dia nak tamprin tau. Lepas dah habis tamprin, dia keluar daripada store. Jadi yang si supervisor tu pun cakap dekat si Shana, anda tahu dah apa terjadi dekat Kak Ita? Kata si Shana, saya dah tahu dah bang, yang si Kak Ita ni kemalangan. Jadi supervisor ni pun kata balik dekat si Shana, oh jadi hang dah tahu lah. Kata Shana lagi, ya bang saya tahu lah, pasal si Kak Ita tadi dia masuk kerja. Cuma hari ni dia masuk lewat, dia masuk pukul 9.30. Dekat sini muka supervisor tu pula berubah. Kata supervisor, hang biar betul ni Shana, Kak Ita tu kemalangan meninggal tau. Dekat sini Shana pula jadi heran, jadi pelik. Lalu Shana ni kata balik dekat si supervisor lelaki tu, bang, semalam dia datang bang, pukul 9.30 dia mai. Cuma dekat sini bang, saya tak bagi dia masuk floor dia. Abang jangan buat-buat main bang benda-benda macam ni. Kata si supervisor, Shana, aku tak muhung hang Shana. Lalu si supervisor ni, dia ambil handphone dia daripada poket tu, dia tunjuk ni 5 keping gambar. Gambar di tempat kejadian yang mana si Kak Ita ni kemalangan, dan juga gambar yang si Kak Ita ni berada di hospital. Kata si supervisor tu lagi, yang mesej aku ni adik-beradik si Kak Ita. Sampai Shana ni dia kata balik dekat si supervisor dia, abang, semalam abang, saya nampak bang, dia masuk dekat dalam store. Lalu supervisor ni pun dia ajaklah si Shana ni masuk ke dalam store, cek CCTV. Kalau nak cek CCTV, hanya supervisor ataupun manager saja, sebab mereka ada password. Lalu bila si supervisor ni pun dah berada di dalam store tersebut, dan juga Shana ni, supervisor ni dia dah masuk password dan sebagainya. Lepas tu dia rewind. Lalu yang si supervisor ni tanya balik dekat si Shana, okey semalam Kak Ita dia masuk pukul berapa? Kata si Shana, bang, semalam dia masuk pukul 9.30. Dekat dalam CCTV tu ada benda pelik.
pintu orang nak masuk ke kedai serba neka tersebut tu, tiba-tiba pintu tu terbuka sendiri. Lepas tu pula, dekat arah pintu store tersebut pun sama juga, terbukanya sendiri. Bagaikan macam ada orang tolong bukakan. Lepas tu pula, bila si Shana berada di dalam store tersebut tu, Shana ni bagaikan dia sembang seorang diri dia saja. Itu daripada rakaman CCTV. Kalau daripada segi yang si Shana nampak, memang dia bercakap dengan si Kak Ita. Supervisor dan juga si Shana jadi kerut dahi dah. Lepas tu pula, yang Shana ni bagi tahu dekat supervisor, "Bang, abang cuba tengok dekat sistem thumbprint." Bila cek pula dekat sistem thumbprint, ada nama Kak Ita. Pukul 9.30. Dekat sini supervisor ni pun muka dia ni dah macam pucat tau. Tapi yang betul-betul meremang sekali iaitu si Shana lah. Pasal apa? Dia menghadapi, dia sendiri bercakap dengan si Kak Ita. Lalu Shana ni pun dah bila habis shift kan, pukul 6 pagi tu dia pun baliklah ke rumah dia. Bila sampai dekat rumah ni, yang si Shana ni tak habis-habis lagi dengan fikir pasal si Kak Ita. Lalu Shana ni dia mengalami demam selama 2 hari, MC lah. Bila Shana ni dah sihat daripada demam dia, orang-orang HQ ni sampai dekat outlet tersebut tu tanya macam-macam dekat Shana ni. Macam mana boleh hang bercakap dengan si Kak Ita. Jadi Shana ni dia cerita balik lah. Pukul 9.30 si Kak Ita ni masuk. Bila hari Shana cuti, Shana pergilah pula ke tanah perkuburan melawat makam si Kak Ita. Masa hari pengebumian si Kak Ita tu, yang si Shana tak dapat datang. Maklumlah ketika tu kan dia demam. Setelah kejadian tu, Shana ni pernah tau tanya orang tua. Kebanyakannya orang tua kata apa benda tau, itu berkemungkinan jin korin ataupun ada jin dia menjelma jadi seperti Kak Ita. Pada tahun 2026 macam lah ni, Shana ni dah tak berada lagi lah di kedai serba neka tersebut. Dia masih bekerja di company yang sama, cuma dah kena transfer dekat outlet lain kerana dia ni dinaikkan pangkat. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.